Nak beli iPhone second tapi korang takut kena tipu? Tengok video ni sampai habis. Hari ni aku nak share 5 tips penting sebelum korang beli iPhone second. Bukan semua iPhone second tu sampah, tapi korang yang kena check betul-betul sebelum korang beli. Yang pertama, pastikan iPhone tu original. First kali korang kena make sure yang iPhone korang beli tu original 100% daripada Apple and bukan yang iPhone yang clone. Korang boleh pergi dekat setting, general, about, lepas tu korang semak dia punya model number. Kalau model number tu start daripada huruf M ataupun A, iPhone tu original. Kalau M maksudnya iPhone tu dah refurbished tapi daripada Apple, so masih ok lagi. Tapi kalau start dengan huruf F, korang kena hati-hati. Lagi satu, korang boleh buat benda yang sama, tapi yang ni korang copy dia punya serial number. Macam mana nak buat? Korang pergi kat settings, pergi general, pergi tekan about, lepas tu korang copy dia punya serial number yang ada dekat bawah model number tu. Lepas tu korang pergi Safari and search Apple Coverage Check. Bila dah masuk dalam website ni, korang paste balik serial number yang korang dah copy tadi and type balik code yang dia bagi. Kalau dia keluar model yang sama macam iPhone yang korang pakai, maknanya iPhone tu original. Baik, yang kedua, check battery health. Benda ni paling ramai orang lupa, battery health. Korang pergi setting and then tekan battery, lepas tu cari battery health. Korang cari yang atas 85%. Kalau boleh, lagi bagus cari yang 90%, 95% dan ke atas. Bukannya tak elok yang bawah-bawah 85 ni. Biasanya bateri yang 80% ke bawah, dia punya ketahanan bateri tu dah low lah. Bateri dia cepat habis. Yang ketiga, check semua function yang ada. Sebelum korang beli iPhone tu, make sure korang tahu and korang kena check semua function yang ada. Apa benda yang nak kena check ni? Untuk iPhone ni, korang check lah dia punya sound, dia punya speaker. Korang main dengan dia punya volume bar tu. Lepas tu korang test dia punya Face ID, dia punya keyboard. Korang check dia punya True Tone. Lepas tu pastikan kamera tu, yang penting kamera tu pastikan tak blur. And korang jangan lupa juga untuk test dia punya mic and voice recording. Kadang-kadang iPhone yang entah mana-mana dah refurbish, dah tak elok ni, dia punya speaker, dia punya sound tu dah macam pecah tau. So better korang check dia punya sound and speaker. Last sekali yang penting juga, korang check dia punya ni power button, korang check dia punya volume button ni kat sini. Lepas tu korang main dengan dia punya mid and switch ni. Kalau button-button ni longgar, maknanya phone tu dah tak elok lah. Make sure korang check ni, bunyi dia macam tu. Yang keempat, korang tanya seller tu, iPhone ni dah pernah repair ke belum? Kalau boleh, korang tanya je seller tu, iPhone ni dah pernah buka tak? Dah pernah repair screen, bateri? Kalau ya, korang tanya spare part ni original ke OEM? Biasanya iPhone yang tak pernah tukar part lagi ataupun iPhone yang masih belum buka lagi, ketahanan dia lagi lama lah. Last sekali, jangan beli daripada online seller yang korang tak kenal. Kalau beli online, make sure seller yang korang beli tu ada banyak review, ada video test device, banyak feedback daripada customer. Lagi bagus kalau ada kedai fizikal. Sebab apa? Senang kalau korang ada sebarang pertanyaan ke, korang nak check terus ke, ataupun korang ada masalah dengan korang punya iPhone ke, boleh datang terus dekat kedai. Janganlah main beli dekat random seller yang korang tak kenal. Contoh macam kat Shopee tu ada phone-phone yang murah kan, lepas tu korang beli iPhone 13 RM300, mana nak dapat kan? Sekali kau bayar RM300, apa yang dapat? Batu sabun kan? Kalau korang tengah cari iPhone second yang confirm original, trusted, dia punya condition 10/10, korang boleh consider untuk beli dengan The Zack. Kita memang buat quality check satu persatu kita punya unit, daripada segi body, battery, screen, semua benda kita check dulu sebelum kita jual kat customer. Bukan tu je, kita bagi warranty 45 hari, 10 free gift sekali, semua kita bagi letak dalam box. Macam biasa, kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, share and subscribe. Kalau korang ada sebarang pertanyaan, boleh je komen dekat bawah and jumpa korang dekat next video.